Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hari ini kita sekali lagi bertemu dengan Dr. Maliki, calon 02 N22 Perak Raja. Dan alhamdulillah saya berada di padang bola sepak Parit Daun bersama dengan Coach Halim. Coach Halim merupakan head coach kepada UTHM Soccer Kid dan beliau menginisiatifkan latihan kepada scouting kepada anak-anak pelajar ini, yang mana pelatih-pelatih ini datang sejauh dari Simpang Renggam Parit Sulong, Simpang Renggam, dan 80% adalah datang daripada kawasan sekitar di sini. Anak-anak UTHM, penduduk-penduduk di sini, dan mereka ini belajar untuk memperkembangkan bakat dalam bidang sukan bola sepak. Dan alhamdulillah dalam masa latihan dah hampir 10 tahun ni, dah ada 6 pelatih di bawah Coach Halim yang masuk ke Akademi JDT. Ini menunjukkan benchmark yang baguslah. Jadi saya datang kemari kerana sebelum ini ada laporan daripada penduduk di sini, khususnya daripada UTHM yang mahu saya melihat keadaan padang ini, dan saya ingin sampaikan mesej kepada penduduk di Parit Raja bahawa pengembangan bakat anak-anak kita perlukan satu sokongan ekosistem yang betul. Kita dah ada kita punya coach, head coach dah ada. Masuk orang yang mahir, kompeten. Kita ada peminat, ibu bapa yang sanggup keluarkan duit sikit-sikit, datang pagi demi untuk minat mereka. Tapi kalau tak ada padang yang bagus, yang sesuai, maka kita tak akan dapat mencapainya. Jadi saya doakan Coach Halim dan rakan-rakan, ibu bapa semua dapat mengembangkan bakat anak-anak, dan insya-Allah akan ada bintang pemain bola sepak yang hebat yang datang daripada Perak Raja dan Seri Gading. Jadi Coach, terima kasih banyak. InsyaAllah jumpa lagi. Semoga kita dapat bekerjasamalah. Terima kasih. Salam pada semua. Terima kasih Mas Coach. InsyaAllah. Terima kasih.